Apa beza antara kita orang Melayu dengan orang US? Orang US dia pandai menonjolkan diri. So pasal tu kalau kita tengok wayang kan, kalau orang US, kalau dia orang nangis, dia orang memang nangis, dia orang marah, dia orang marah. So dekat situ masa kelas kan, student-student dari Asia semua pemalu, tak nak cakap. Bukan Malaysia ya, Asia. Asia. Okay. Jepun pun sama, Korea pun sama. Kita dididik, sistem kita lain. Kita nak ikut crowd. So kita tak diajar untuk menonjol diri kita. So dekat US, I nampak orang putih, dia orang pandai angkat tangan, cakap walaupun tak ada isi lah. Dia orang cakap je. So kadang-kadang Okay, jap. Ini penting ni. So maksudnya dia orang ni tak adalah pandai sangat pun. tak ada. Ha? Tak ada. So maksudnya kalau tuan fikir balik, lebih kurang kita je lah. Betul. Atau kurang dari kita. Oh ya? Betul. Betul. Sebab kita pandang dia tinggi tau. Betul. Contoh paling senang, apabila kita lihat sekarang ni, China makin lama makin overtake US dengan teknologi, dengan social media, dengan AI, dengan EV. China dah memang overtake dah. So US dah tahu. Memang dia orang dah tahu dah. Dia orang dah cuak dah. Okay, sekarang ni Sekarang ni. Okay, jadi tapi masa tu tuan, ada tak tuan rasa perasaan rendah diri apabila bersama dengan Oh, US? mesti. Oh ya? Mesti. Habis macam mana tuan boleh atasi perkara tu? I banyak bergaul dengan diorang lah. I banyak bergaul, bercakap. Lepas tu, sebab kita punya persekitaran akan membantu diri kita. Akhirnya dapatlah menyelesaikan diri. Tapi walaupun mereka outspoken, mereka tak belagak, betul? Tak. Okay. Sebab konsep berlagak tu kurang sikit. Okay. Dia kurang. So maknanya walaupun diorang cakap, tapi diorang friendly. Okay. Ini pendapat saya lah. Sebab kalau kita outspoken, kita tengok orang dah belagak. Ya, tahu. Betul lah. Betul. Dulu masa I speaking, kadang-kadang masa masuk group pun memang dia macam pandang serong. Macam, apa budak ni? Kenapa selalu speaking? Kau cakap Melayu je lah. betul. Ya? Okay. So, susah juga. So, I tak boleh bergaul dengan siapa-siapa tau. Dia macam that feeling lah. Kalau I join, kadang-kadang I speaking, dia orang pandang serong. Lepas tu, kalau I lepak dengan my friends yang orang putih pun, I bukan orang bukan kulit putih kan. So, I macam identity crisis lah dulu. Okay. Struggle. Struggle. Anda tengah cari bahan bacaan